Ini untuk unit rumah baru semi-D di Bidoh, luas untuk keluarga. Assalamualaikum, hari saya berada di Bidoh nak lihat sebuah rumah semi-D. Dia ada 4 bilik, 3 bilik air. Mari kita tengok. Okey, ini ialah porch area dia. Okey, kalau kita lihat memang sangat luas. Share ni pun tinggi. Dan ini boleh muat dalam 2, kalau pandai 3 kereta pun boleh. Boleh letak lagi motor dekat sini. Memang luas lah. Dan dia adalah rumah semi-D, jadi dia ada tanah di tepi. Tanah tepi dia lebih kurang dalam 10 kaki. Okey, mari tengok kat dalam. Okey, inilah living area dia. Kalau tengok memang sangat luas, sangat pencahayaan dia sangat cantik. Sebab dia ada 2 sliding door kat sini. Sini ada sliding door. Lepas tu dekat sini pun ada sliding door lagi 3. Kemudian tengok kat sini. Dia ada satu lagi area yang open dekat sini dengan sliding door. Jadi tempat area ni macam boleh lah kita letak tanaman ke, nak duduk-duduk ke. Dia memang cantik lah. Dan tak menghadap keluar. Dia agak terlindung. Memang cantik lah kat sini. Bilik master bedroom dia. Okey, inilah master bedroom dia. Memang cukup luas. Dia ada tingkap yang besar di sini. Ada plug point 2 dekat sini. Kemudian dia ada master bathroom dia. Mari kita tengok bilik kedua dia. Okey, kalau tengok kat sini, bilik kedua dia pun cukup luas. Dia ada, sebab ada area tadi kan, dia ada pencahayaan juga kat sini. Dan dia pun ada bathroom dia sendiri. Ada bilik air dia sendiri. Okey, jadi mari tengok ini bilik ketiga dia. Bilik ketiga dia ada tingkap yang besar, ada plug point. Dia cuma bilik dia saja yang tak ada toilet. Tapi bilik ada lain yang ada toilet. Mari kita tengok. Okey, ini bilik keempat dia. Memang sangat luas. Dia ada tingkap kat sini. Ada tingkap yang menghadap ke belakang juga. Kemudian dia ada toilet yang shared bathroom yang kita boleh akses daripada dapur. Okey, mari kita tengok dapur dia pula. Okay, dapur dia memang sangat-sangat luas. Dia ada countertop yang memang disediakan. Kita boleh muat lagi lah nak letak meja kat sini, nak duduk kan kalau kita nak duduk kat depan. Lepas tu dia ada 2 plug point sini untuk peti ais. Kemudian kalau kita ada appliances yang lain, dia dah ada plug point kat sini. Memang banyaklah plug point dia. Okey, daripada dapur kita boleh tengok dekat belakang ni. Dia ada area lagi yang luas dalam 10 kaki lagi. Okey, jadi kita dah tengok tadi rumah semi-D ni memang cantik. Keluasan lot dia adalah 45 kali 80. Jadi dia memang sangat luas, sesuai untuk family kan. Macam anak-anak pun nak main dekat dalam rumah ni pun banyak area dia. Jadi rumah dia ada 4 bilik, 3 bilik air. Dia package sekarang ni lah free stamp duty, free legal fee. Booking hanya 500 sahaja. Jika anda minat boleh hubungi saya sekarang. Terima kasih.